Abang, Mama mana? Mana? Habis dah sayang. Habis. Mama. Wan. Mama bawa hanger tau. Mama udah betul-betul. Kenapa? Kenapa ni sayang? Kenapa ni? Dia nervous. Tak payah nervous. Okeylah, jangan risau. Kambut. Jangan. Mama. Habislah. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Cantik rumah Mama. Tadi suka. Suka? Oh, Mama. Ni ada oleh-oleh sikit dari Ama dengan Nadine. Kami beli untuk Mama. Terima kasih. Sama-sama. Ardini tak kisahkan Ama tinggal kat rumah ni? Tak, boleh. Okey je dia ni, okey mana-mana. Tak kisah. Tak kisah? Sebab sebelum kahwin, Ama dah janji. Bila dia dah kahwin, dia kena duduk kat rumah ni. Tak apa kan? Tak apa, dia ni okey. Boleh. Tak ada masalah. Ama, Mama dah masak dah lauk favourite Ama. Mama masak? Ya. Patutlah sampai highway tadi baunya, Ma. Sampai highway? Ya, Ma. Ama pergi makan dulu, Sayang, jom. Jom kita makan, jom. Jom. Sebelum Mama terlupa, dalam rumah ni ada banyak undang-undang. Jadi jangan berangan nak jadi puteri raja, ya? Jom, kita makan. Tunggu! Apa hal pula ni, Mak? Bawa sekali harta pusaka Luk ni. Ha? Macam menghalau aja. Mana bukan menghalau. Ni, pistol ni gunakan masa kecemasan. Radio ni untuk dengar lagu bila jiwa kacau. Mana ada jiwa kacau? Ingat Mada tak tahu ke jiwa kacau? Kalau tak adalah majlis kahwin hari ni tu. Luk tak pergi. Luk jangan berdendam. Okey? Mana ada dendam? Lu redo. Redo tapi pasrah. Macam mana, Luk? Mana nak pesan dekat Luk? Luk sekarang ni, look forward. Jangan look background. Apa benda ni, Mak? Cakap Melayu je lah. Alah, itu pun tak faham. Reverse. Faham. Dalam hati jangan ada dendam. Itu je. Ya? Okey. Letak dulu. Boleh pakai lagi ke, Mak, radio ni? Boleh. Don't worry. Angkat tangan dua-dua. Ya Allah, doa, Mak. Cakaplah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Kau bahagiakanlah Dini di samping insan yang tersayang. Amin. Amin. Ya Allah, baiknya hati anak Mada. Okeylah, Mak. Pergi dulu. What the rock? Is cooking! Ya. Okey, Luk. Okey, Mak. Salam. Safety drive. Bye, Mak. Bye. 正在你孤独。Sayu je kan? Sedap tak, Mak? Saya apa? Mama, Dini nak cari serbuk kopi Mama. Dini nak buat kopi sikit malam-malam ni. Sebab ada kerja.
Kalau minum, terlalu mengantuk sangat. Dalam rumah ni tak ada kopi. Mama dengan Amar tak minum. Saya nak kopi ke? Tak nak. Tak apa. Didi minum air putih je, tak apa. Tak apalah. Abang pergi kedai kejap. Kedai depan ni. Tak apa. Abang pergi kedai depan ni kejap. Ma, Mama pergi kejap Ni. Mama sambung. Mama sambung balik lagu Mama buat tadi. Confirm Mama percaya Mama boleh habiskan lagu Mama. Sedap tau. Jangan tulis sumbang pula. Mama nak air? Nini buat ke? Dini, Ya. sementara awak kat sini, saya nak awak satu projek ni. Projek. Ya, ID untuk office. ID untuk office Tuan Mokhtar, Puan? Ya. Puan, No, I believe you can do it, okay? Awak boleh. baik Puan. Saya takkan hampakan Puan. Yes. Fighting. Aku takkan hampakan dia. Aku boleh Puan. Aku boleh Puan. Dini, Apa tu? Ada kawan ke? Sini. Look. Dia minta aku bagi kat kau. Lukman. Kau anggap je lah dia ada seorang sahabat. Tak boleh. Kalau Amar tahu nanti salah faham. Dia takkan tahu kalau kau tak bagi tahu. Lagipun hadiah je dia Luqman. Bukan macam tu. Sekarang ni kau nak simpan ke, kau nak buang ke ikut kau. Aku hanya sampaikan amanah dari Luqman. Kalau macam tu kau simpan. Dini, ikhlaslah. Kau simpanlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Cik. Nama saya Puan Ardini, Zahira. Saya ada appointment dengan Tuan Mokhtar. Tuan Mokhtar ada? Ada? Okey, Puan Ardini tunggu kejap. Baik, okey. Kemas. Kain ni kalau betul senang basuh. Senang basuh. Ya. Kain ni material yang orang selalu jadikan sofa lah. Lepas tu ambil belat apa? Kalau wanita, kita suggest dia sebalik rasa yang ada di hatiku. Tanpa kasihmu aku tak bisa bernyawa. Biar Tuhan yang merestu mengatur cerita. Ya Allah. Berlubang baju anak aku. Betul wah menantu. Ish. Begitu sekali Suami curang dengan isteri, lepas tu kena bunuh dengan isteri tu. Antoi. Kenapalah tak kahwin aja kan senang. Apa yang kau bebel sorang-sorang tu? Ni, tiba-tiba keluar berita. Suami kantoi dengan isteri sebab curang. Lepas tu, suami tu kena bunuh. Astagfirullahalazim. Apa susah? Nikah je lah. Settle masalah. Kau ingat senang ke nak kahwin lagi satu? Apa? Tak susah pun. Sekarang ni banyak tau negeri-negeri kat Malaysia ni yang membenarkan suami untuk kahwin lagi satu tanpa kebenaran isteri pertama. Tapi proses undang-undang tu tetap kena lalu. Faham tak? Lupa dah pula kau hukum syariah. Aku belajar semua tu tau. Cakap pasal kahwin ni. Dini apa cerita? Agak dah. Mesti kau tanya punya. Rindulah tu. Kau ni ke situ pula. Aku tanya je, tanya khabar.
Dia itu isteri orang. Tapi kan, aku sejujurnya terkilan tau yang kau tak jadi adik ipar aku. Tak apalah nak macam mana. Soal jodoh ni bukan urusan kita. Hello sayang. Ya, abang baru balik meeting ni dekat luar. Baru sampai office. Tapi sayang, abang balik lewat sikit tau. Ada meeting lagi satu ni. Ni abang nak tanya, sayang boleh balik naik taksi tak? Tak apa. Saya minta tolong Lin hantarkan. Lin, boleh kan? Boleh je. Okay, thank you so much sayang. I love you. Muah, muah, muah. Amboi, sweetnya. Siap com handphone lagi tu. Ni, husband kau ada buat macam tu tak? Tak ada. Bang, abang kena tahu, walaupun perbuatan saya, isteri saya tak nampak, tapi Allah nampak. Bila kita amalkan kebaikan macam tu, insyaAllah, Allah akan pemudahkan segala urusan perkahwinan kita, rumah tangga kita. Percayalah bang, saya selalu buat macam ni. Senang. Oh, bagus. Ni, jangan lupa, husband kau buat macam kau. Assalamualaikum. Berapa lama nak jadi jaga pintu? Sorry Mama. Dini balik lewat sikit tadi jalan jam. Tak payah nak bagi alasan. Jam lah, itulah, inilah. Habis makan malam siapa nak masak? Dini masak sekarang. Tahu tak? Mama penat. The whole day Mama kemas rumah. Tahu tak penat? Dini masak Mama. Dini naik solat dulu, okey? Kejap. Ni. Macam mana baju Amar boleh berlubang sampai macam ni? Mama masuk bilik kita orang. Kenapa? Rumah ni rumah Mama. Bilik ke atas tu bilik Amar. Pagi tadi, Dini kelang kabut sikit nak buat breakfast. Lepas tu... Tak payah nak bagi alasan. Kalau tak reti buat kerja, cakap tak reti. Selama Mama jaga Amar, ni, benda ni tak pernah berlaku. Tak pernah. Tahu tak? Baju ni, baju favourite Amar. Tahu tak? Tahu, Ma. Lepas ni kalau nak buat kerja, be extra careful. Baik, Mama. Tunggu apa lagi? Pergilah masak. Baik, Ma. Sayang. Hei. Dah tidur dah? Abang, Ya. bila abang balik? Abang baru je balik. Sorry, Dini tertidur penat sangat. Tak apa, abang faham. Saya letih. Sorry, abang balik lambat sikit. Abang nak makan tak? Dini siapkan. Tak payah, tak sayang, tak payah. Mama dah sediakan semua dah. Sedap tau sama pedas saya masak tadi. Thank you. Mesti Mama marah kan? Sebab Dini tak tunggu abang. Mama nak marah kenapa sayang? Sukalah fikir bukan-bukan. Dah lah, abang nak pergi mandi dah busuk lagi. Busuk? Apa? Busuk? Oh, cakap abang busuk. Nak kena lagi. Okey, abang mandi dulu. Tidur. Udah wangi tau. Tidur. Okey. Macam-macam betul lah kita ni. Beli mahal-mahal.
Bro, kereta rosak ke? Tak adalah. Saja parking kat tengah-tengah panas ni. Ni tengah terfikir mungkin nak cari kereta kedua lah pula. Alah, kereta lama kan macam-macam benda rosak Sama lah tu, kereta rosak tu. Nak repair? Boleh ke repair? Boleh repair? Sayang. Sayang. Abang, Dini dekat dapur abang. Ha. Hei, ini apa tak siap lagi ni? Dah siap, dah mandi semua, baru settle breakfast. Tunggu kejap je, Dini nak pergi sidai baju tau. Kejap je. Sayang, saya nak buat kerja apa lagi ni? Dah pukul berapa? Tak siap lagi. Nanti abang pun terlambat sekali macam mana? Nak sidai baju je. Dini dah mandi dah. Awan ni, cepat. Apa dah lambat dah ni? Mama masa dulu, sebelum pergi sekolah, semua kerja rumah dah siap. Termasuk masak makan tengah hari lagi. Mama superwoman, wanita hebat. Sayang banyak kena belajar dengan Mama. Ma, bagi tips sikit, Ma. Bagi tips, Ma. Bagi tips. Dah lah, pergi dah siap. Kan Mama tolong sidai. Terima kasih, Mama. Sampai dah. Abang, Dini rasa bersalah lah dengan Mama sebab minta dia sediakan baju. Allah, sayang fikir lagi pasal tu ke? Tak ada apa pun. Jangan risau. Mama okey? Abang cakap senang lah. Dini ni menantu je tau. Awak isteri saya tau. Saya sayang awak. Apa sekalipun keadaan, Mama kena terima awak. Mama jangan risau. Mama tu okey je. Mama nampak garang, nampak tegang macam tak suka awak. Tapi dia suka, dia sayang awak. Dia sayang kita. Okey. Senyum. Nampak gigi besar lagi. Buruk tu. Tak, cantik. Okey? Okeylah. Senyum. Salam. Oi, macam tu cakap dengan suami Paksa orang gitu. Gigit kat orang kat rumah. Kejap. Sayang, hujan. Tunggu. Syukur ya Allah. Stop. Pelan-pelan, sorry. Basah nanti. Baik tuan. Okey. Ada barang tinggal? Baik. Jom. Setan. Awak, kereta ni pun ni macam manusia juga tau awak. Nak kena selalu servis. Ini saya tengok minyak hitam macam tak pernah tukar je. Itulah. Saya memang dah lama kereta ni memang dah lama tak servis. Memang saya plan nak tukar minyak hitam lah ni. Baik punya alasan. 100. 100 macam tu je? Kira okey lah awak. Dalam dunia ni mana ada benda free. Saya berdiri kat sini tadi pun dah 1.5 jam tau. Mak datang payment saya. Boleh. Sebab awak, yalah, tolong saya kat tengah-tengah panas ni, saya bagi awak RM222. Bas sini, number? Nak buat apa? Awak nak try saya Astaghfirullahalazim. Saya tak ada niat pun macam tu. Maksud saya nak membawa awak. Nanti bila saya perlukan servis, bila kereta ni perlukan servis, saya boleh roja awak. Dah pesan dah. Dah banyak kali pesan. Baju putih, basuh asing. Jangan campur dengan baju color-color. Ni dicampur lah ni. Dicampur. Nanti bila tanya, jawab. Ada je jawapan. Bertuah menantu.
Okay, come. I introduce you. Okay, this is your place. And Ali, kenalkan, our partner, Cik Luqman. Assalamualaikum. Luqman Al-Hakim. Kan, saya nak cakap terima kasih lagi sekali sebab sudi terima saya bekerja kat sini. Dialihkan untuk pertama. Sekarang ni saya officially dah jadi lawyer. Tapi nervous sikit lah baru kan. Okay. By the way, Cik Nali, saya... I gotta go. Ada yang hearing dekat. Okay? Okay. Jangan ambil hati dengan dia pengen tu. Busy. Dini? Ya. Ada tak any update pasal Tuan Mokhtar punya projek? Ada. Saya dah sediakan. Tuan Mokhtar ada cakap dengan saya yang dia nak warna-warna pastel dan ini warna-warna yang saya dah ketepikan lah. So ini warna pertama, warna kedua, tiga. Cantik. Seterusnya yang ni. Wow, ada bunga ros. Kau untuk saya. Ni untuk Dini lah. Untuk aku? Siapa bagi? Suami kesayangan kau lah. Hai, sweet Amal ni. Baru jumpa pagi-pagi kat rumah. Masuk office, dah dapat bunga tau. Bersemut. Gini, betul tak? Dapat suami yang baik, romantik, pun satu anugerah tau. Rezeki orang cakap. Terima kasih. Saya sambung kerja dulu. Terima kasih. Cantik. Lain clear. Abang jangan. Abang jangan. Abang. 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 Awak ni kenapa? Ha? Ngigau apa tadi? Abang. Anis minta abang ada perempuan lain. Astaghfirullahalazim. Abang pakai jubah ni nak pergi mana? Kan setiap Ahad ada ceramah kat masjid depan tu. Abang nak pergilah ni. Oh ya ke ceramah ni nak ikut? Tak payah. Anis suka dengar. Bolehlah. Ni siap. Tak payah. Sayang. Macam ni. Tak apalah. Sayang, sabar. Dengar dulu. Benda baik kan? Dengar cakap suami pun benda baik juga. Lagipun, Anis kalau siap kan berjam. Ceramah dah nak start tu. Abang janji minggu depan kita pergi sama-sama. Okey? Okey. Abang pergi dulu tau. Sebab abang suka duduk kat depan sekali tu. Okey? Abang. Abang betul tak ada tipu Anis? Saya cakap apa ni sayang? Saya tahu kan orang kalau menipu, diorang suka tengok kiri tau, nampak ni? Kan abang asyik pandang kanan je. Alah, jangan fikir bukan-bukan lah. Abang tak pandai nak menipu. Jadi kalau abang tipu, mesti sayang tahu. Hanya sayang seorang aja dalam hati abang tau. I love you. So sweet. I love you too. I love you more. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Yeah. Yang pasal tu I'm not quite sure, but nanti I try check. Lepas tu anything I'll get back to you. Alright? Okay. Alright. As soon as possible. Thanks. Bye. Excuse me, Cik Nelly. Boleh tak saya nak tanya pasal kes 216 ni? Kes 216. Ya, yang ni. Macam mana file tu boleh ada pada you? Cik Alif yang serahkan pada I untuk I teliti. Tu kes I. Oh. Sorry. I tak tahu. Baru first day masuk kerja dah pandai-pandai ambil kes orang. Cik Nelly. Jangan cakap macam tu. I tak tahu pun. I cuma ikut arahan je. Bagi sini file tu. Okey. This is my case. I can handle it. Masak macam ni. Kenapa ni? Abang. Duduk. Kenapa ni? Duduk tau. Ini rasa bersalah abang dengan mama. Sayang, masa saya basuh, saya tak perasan ke? Tak, sebab masa tu busy sangat. Lepas tu, dia ni ambil je semua baju tu. Lepas tu tercampur terus dalam mesin tu. Jadilah macam tu. Sayang, telekung tu. Telekung sayang dengan mama tau. Kau baik mama bagi pada mama, mestilah mama sayang telekung tu. Habis tu, dia nak buat apa sekarang? Saya minta maaf pada mama. Cakap baik-baik dengan mama. Mama okey, jangan risau. Next time jangan buat lagi. Abang pun nak salahkan dia ni juga ke? Tak. Sayang, abang tak salahkan dia ni. Abang cuma suruh sayang pergi jumpa mama besok ke apa. Minta maaf dengan mama. Cakap baik-baik. Dah lah, jangan risau. Mama okey. Nanti abang cari telekung baru untuk mama. Abang janji. Ni abang nak sambung buat kerja ni. Banyak kerja tak habis lagi. Okay, dia nak minta maaf dengan mama. Bukan sekarang sayang. Dah lewat malam. Mama dah tidur dah tu. Besok minta maaf dengan mama, okey? Ya, tidur. Okeylah. Okeylah. Tidur. Tidurlah. Kenapa ni? Tidur. Ma, dia nak minta maaf sangat-sangat pasal telekung mama hari tu. Tak payah minta maaf lah. Dah tak boleh buat apa dah. Telekung tu pun dah jahanam, dah rosak. Mama, dia ni boleh ganti baru, Mama. Kalau Mama tak, sekarang ni bukannya soal boleh ganti baru. Value. Sentimental value yang ada kat telekung tu. Telekung tu orang bagi, hadiah. Mama, dia ni tak sengaja. Dah. Boleh tak jangan cakap? Nak sakit hati je. Tut! Mama. Sengaja je kan? Inilah dia. Bila orang tak ikhlas buat kerja, bagi orang jatuh. Tapi dia ni ikhlas. Apa ni semua benda aku buat semua salah. Kata honeymoon. Tapi kenapa nak kena bawa Mama? Cia macam ni. Aku seorang je. Ma, hujan-hujan ni elok masuk bilik, Ma. Lagi best. Tak naklah, Mama. Kalau nak duduk kat bilik, kat rumah pun boleh, Ma. Tak payah datang sini nak bercuti. Ni kita dah kat sini kan? Kita tengoklah. Laut terbentang luas. Kat rumah mana ada? Rugi, Ma. Bayar hotel mahal. Habiskan elektrik dulu, bang. Tak payah. Kita tengok ni keindahan alam. Alah. Laut tak kering, Ma. Mama tunggu sini kejap. Kejap je. Tak nak pergi mana? Kejap je, Ma. Kejap je. Pergi mana? Kejap je. Pegang, okey? Jangan lompat pula laut. Tunggu. Ama. Kejap. Ama.
Siang. Kenapa duduk seorang-seorang ni? Janganlah macam tu, hujan ni. Kan sweet. Kenapa duduk seorang-seorang? Pegang. Pegang apa? Pegang payung. Cakaplah pegang payung, nak pegang tangan ke apa? Nak manja-manja pun tak boleh. Ini abang faham. Abang tahu kenapa muka masam macam tu. Lepas tu duduk seorang-seorang dekat sini. Ini mesti sebab marah abang buat mama kan? Bukan marah. Ni kan honeymoon kita. Kenapa kena bawa mama? Nampak kan nanti mama dengar. Tak buat. Sayang abang tak sampai hati nak tinggalkan mama seorang-seorang dekat rumah. Nanti siapa nak jaga mama? Lagipun nak risau apa? Mama tak kacau kita pun. Habis tu hati yang ni? Yang ni? Yang ni? Kita manja lah sekarang. Cepatlah. Okey lah. Tami je lah boleh manja-manja. Suruh pula tu. Dekat sikit. Jangan malu. Macam ni. Mama tak kacau. Ama? Kejap sini. Tolong ambil gambar Mama ni. Mama nak nampak rumah tu. Ama? Ya, Ma. Ya, okey. Ambil gambar, Ma. Sayang, Mama tak kacau pun. Itu dia seru je. Malam nanti, kita yang punya. Okay, Mak. Tu. Mana, Ma? Daripada sini. Daripada situ. Sayang, bagi balik. Sayang, sini. Sayang, sini. Baby, jangan lupa esok jumpa dekat taman. Baby awak dah sampai ke tu? Haila. Siapa Haila ni? Siapa Haila ni? Siapa perempuan ni? Ada apa-apa ke yang abang nak jelaskan? Siapa dia? Nak jelaskan apa lagi? Awak dah baca kan? Dah tahu kan? Nak jelas apa lagi? Betul lah. Sekarang ni abang mengaku abang ada perempuan lain. Betul lah apa yang Anis mimpi tu? Anis mimpi tu semua merepek je. Abang ni malas nak layan perempuan lain. Tapi sekarang ni abang terpaksa. Sebab abang nak anak. Salah? Alasan sebab abang curang. Habis yang selama ni abang cakap setiap hari Ahad pergi masjid, ada ceramah, semua tu tipu lah kan? Yang abang cakap baik-baik dengan Anis, semua tu sudah tipu lah. Abang ingat Anis tak ada perasaan ke? Diam! Sekarang ni abang tak kisah. Abang akan kahwin dengan Hila tu. Sama ada Anis suka atau tak. Faham? Pusing. Abang boleh tak nanti Dini nak... Ya Allah, ya Tuhan. Bila masa pula lah dia buat semua benda ni? Abang? Abang? Jangan main sorok-sorok lah. Hai, sayang. Hai. Bila masa abang buat semua ni? Lama sangat ke saya kat toilet? Bila jantung ni berdegup kencang,
Walaupun diberikan masa 60 saat pada abang, semuanya menjadi sempurna untuk saya. Finally, ada pun masa kita dua dalam bilik ni. Kan? Abang minta maaf saya. Tak apa, tak payah minta maaf. Janji, ada abang dengan Dini je. Thank you sayang sebab faham abang. Tapi Mama... Ash! Don't say anything. Sebab malam ni malam kita. Kita jadikan dua jiwa satu cinta. Jabatan Agama Islam? Siapa tu? Lesen sayang. Siapa tu? Ama! Ama, buka pintu ni, Ama. Ma! Kejap, Ma! Sekarang ni, 3 jiwa, 1 hati. Sambung je lagi. Okey? Sayang, ingat kontimun. Okey? Sambung tau. Ama! Ya, Ma. Kenapa, Ma? Aduh, ya Allah, Ama. Tiba-tiba Mama tak tahu apa jadi. Mama rasa sakit sangat kepala ni kan sampai ditangkap dekat ni. Dekat leher ni. Ditangkap sampai kat leher ni. Ada ubat tak? Sayang. Ada? Kejap. Kejap dia ambil Mama. Lepas tu kan satu lagi. Yalah, dalam keadaan Mama macam ni kan Mama rasa macam Mama tak boleh nak tidur dekat bilik seorang-seorang. Sebab Mama rasa macam bilik Mama tu lain macam. Boleh tak Mama tidur dekat sini? Tapi Mama tak ganggu kan? Tak ganggu kan? Mama boleh tidur sini kan? Ma? Ya. Apa kan? Ma? Amma pun sakit kepala, Ma. Sakit sangat. Oh, ya ke? Aduh, Mama rasakan cuaca lah. Aduh, tak apa kan? Mama tidur kat sini. Oh, inilah maksud 2 kuntung bunga yang awak selalu bagi kat saya selama ni. Awak nak jadikan saya isteri yang kedua. Aduh, habis tu macam mana awak? Awak pun satu tau. Awak dah tahu awak isteri, awak bagi tahulah saya. Tak adalah saya buka pintu hati saya ni untuk awak. Lah, takkanlah awak tak perasan. Sasalah muka saya ni, stok-stok muka suami-suami handsome. Suami tu bermaksud dah beristeri. Tapi itulah, saya pun tak salahkan awak juga sebab memang dah biasa dah. Kaum Hawa ni asyik terpikat je dengan saya. Saya pun tak tahu kenapa. Jadi saya ingat, awaklah yang... Yang apa? Awak nak cakap saya yang mulakan dulu? Tak, bukanlah macam tu. Awak ni negatif lah. Cuba awak fikir positif sikit, okey? Awak, ini adalah satu takdir tau. Saya tak tahu dah apa lagi nak fikir. Sebab selama ni saya boleh je tolak perempuan tu, perempuan ni, wanita tu, wanita ni. Ya Allah, tapi dengan awak, saya kalah. Okey? Orang putih tu panggil apa? Fate. Tapi awak, saya tak nak jadi penundul tau. Saya tak sampai hati nak runtuhkan rumah tangga orang semata-mata nak jadi yang kedua. Don't say that. Don't say that. Saya paling pantang lah kalau orang guna perkataan penyondol tu. Awak tahu tak? Tak manis tau. Itu adalah satu penghinaan untuk kaum Hawa di Malaysia ni. Tapi kalau awak cakap isteri kedua, itu okey. Itu manis sikit. Okey, macam ni awak. Kalau awak betul-betul jujur dengan saya nak awak bawa saya jumpa isteri pertama awak untuk jadikan saya yang kedua. Awak mana boleh macam tu? Awak tak baca ke kat surat khabar, dekat social media tu semua? Benda macam ni kita kena buat senyap-senyap. Okey? Kita kena relax, chill. Tup, dah kahwin. Awak, saya tak sama tau macam orang lain. Saya ni kalau saya nak, saya minta baik-baik, saya minta izin. Sekarang ni kalau isteri pertama awak tak setuju, Allah ya Tuhanku, kau permudahkanlah untuk menaikkan darjatku. Ma? Mama dengan Dini ingat nak keluar pindah daripada rumah ni. Mama okey? Apa ni? Nak pindah?
Ni mesti Dini yang ajak Amar keluar dari rumah ni kan? Dalam cinta yang terindah adanya dirimu yang memeluk era jiwaku. Ku sangka indah selamanya cinta sampai hujung nyawa. Dia merubah kisah kita meski hati